Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Izara binti Muhammad Nadizal dari Lensa Cyber Studio TVPSS SK Kanta Permai. Kawan-kawan mesti tertanya-tanya apa yang saya sedang buat ni kan? Kalau kawan-kawan nak tahu, saya sedang melayari laman sesawan akaun D5. Pada hari ini, kita akan menyelami satu topik yang semakin relevan dalam dunia pendidikan di Malaysia, iaitu akaun D5. D5? Apa tu? Wah, D5 ke? Bukan. Kawan-kawan, akaun D5 adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkasakan kemahiran literasi digital dan teknologi dalam kalangan pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Ia merupakan satu inisiatif penting dalam meningkatkan kecekapan digital yang menjadi keperluan utama dalam era teknologi, maklumat dan komunikasi. D5 adalah singkatan bagi Puteri Intan Payung Indah. Salah. D5 adalah singkatan bagi Digital Education Learning Initiative Malaysia. Akaun D5 memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkasa pendidikan negara melalui beberapa pendekatan strategik yang berfokus pada pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pelantar D5 ini dapat memperkasakan pendidikan negara. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualiti pembelajaran. Akaun D5 menyediakan akses yang lebih luas kepada alat-alat teknologi seperti komputer riba dan tablet kepada pelajar di sekolah di seluruh Malaysia. Ini secara langsung meningkatkan akses pelajar kepada sumber pembelajaran yang lebih pelbagai dan interaktif. Dengan adanya teknologi ini, pelajar dapat mengakses bahan pengajaran yang lebih berkesan dan berkualiti serta melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang lebih menarik yang berfokuskan kemahiran abad ke-21. Yang kedua, penyediaan kemahiran digital untuk masa depan. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi, kemahiran digital menjadi keperluan asas. Akaun D5 memberi tumpuan kepada literasi digital dalam kalangan pelajar, membekalkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan dalam pelbagai bidang pekerjaan di masa depan seperti pengkodan dan rekabantografi. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan guru melalui latihan digital. Akaun D5 juga memberi perhatian kepada pembangunan profesional bagi guru. Guru-guru juga diberikan kemahiran seperti mengendalikan kelas secara dalam talian, menggunakan platform digital serta mengukur pencapaian murid secara dalam talian. Ini dinamakan sebagai pembelajaran berterusan. Yang keempat, pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Dengan pengenalan pembelajaran secara dalam talian dan platform e-learning, pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar atau pedalaman kini mempunyai peluang yang lebih besar untuk belajar. Ini membantu mengurangkan jurang antara pendidikan dan pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar atau di dalam bandar. Yang kelima, menggalakkan kolaborasi dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Salah satu aspek penting dalam akaun D5 adalah penekanan terhadap kolaborasi antara pelajar, guru dan komuniti melalui platform digital. Ini menggalakkan pelajar untuk bekerja secara dalam kumpulan seperti berkongsi idea dan menyelesaikan masalah bersama-sama melalui video dan kuis interaktif. Yang terakhir, meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Dengan pengintegrasian teknologi dalam setiap aspek pendidikan, akaun D5 bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran tetapi juga membuat penilaian dengan lebih tepat dan berasaskan data. Kesimpulannya, akaun D5 mempunyai impak yang besar dalam memperkasa pendidikan negara dengan menjadikan pembelajaran lebih inklusif, berkualiti dan berfokus pada teknologi. Ini tidak hanya meningkatkan kualiti pendidikan, malah dapat memperkasa pendidikan negara juga melahirkan generasi yang lebih bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara dalam era teknologi. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini sahaja kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Bye!